Halang tak? Aku tak suka sunnah ni. Eh? Saya boleh kiri kanan. Cuba, insyaAllah. Hari ni nak habis korban ni tuan-tuan? Ikut Ustaz, kalau kita dah nanti, kita berhenti je. Agak nak buka puasa kita berhenti tak? Jangan puas. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, buat apa Haji? Sebab tablet tertinggal kat rumah. Tak apa, kita tulis sikit-sikit je. Berpandukan pada buku juga. Okey, bismillah. Boleh kita mula ke? Tak ada air hari ni. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana yassir wa la tu'assir. Rabbana tammim lana bil khair. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Baik, saja cek isi kuku ada memang tak ada lah. Okey tuan-tuan, insya-Allah hari ini kita sambung perkongsian kita pada yang minggu lepas. Kita telah kongsikan tajuk bilangan dan juga jantina. Okey, bilangan dan juga jantina, muka surat 25, 24, 25 insya-Allah. Kita akan sebut sama-sama juga, tapi biasalah puasa ni kan, dia punya intonasi tu slow sikit lah. Tapi tak apa tuan-tuan, kita bakar lemak kita supaya insya-Allah apa yang kita kongsikan dan kita belajar pada hari ini dapatlah kita praktiskan dalam tadarus kita insya-Allah ataupun tilawatul Quran kita insya-Allah. Baik, hari ini macam saya sebut tadi, kita akan pakai whiteboard. Kelang kabut sikit tadi tertinggal. Saya tengah cas ni, patutnya dah letak dah daripada depan tu. Tak tahu lah macam mana lepas ni nak kena letak. Saya biasa kalau nak ni, beg saya semua letak kat pintu semua dah. Barang malam dah siap dulu dalam beg dah. Tapi yalah, Allah Ta'ala nak tentukan Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita dah kongsikan bilangan dan juga jantina. Kotak yang atas itu iaitu tajuknya jamak salim. Jamak salim maksudnya perkataan yang menunjukkan banyak ketika mana dia dia pakai kaedah ataupun dia gunakan kaedah. Ketika dia musanna tu berdua, dia standard lah, dia punya tu pakai template dia lah. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pakai template lah, maksud template tu tambah alif nun ataupun tambah ya nun cuma ketika dia jamak sahaja, dia nak pastikan perkataan tersebut menggunakan kaedah iaitu tambahan waw nun ataupun tambahan ya nun. Okey, kerana nanti akan ada beberapa perkataan, bukan beberapa lah, maksudnya perkataan-perkataan yang tertentu ketika dia jamak, dia tak ikut kaedah. Dia tak ikut kaedah, dia main sebut lah, ikut dia nak sebut macam mana. Itu yang dipanggil dengan jamak taksir, kotak bawah tu ada perkataan-perkataan ketika mana dia jamak dia tu ataupun ketika mana dia plural, dia tidak mengikut kaedah. Okey, sekarang ni kita nak tengok dulu yang kotak atas tu. Sekali lagi kita ambil perkataan sewaktu dia jamak, dia mengikut kaedah
Contohnya seperti dalam buku kita tu perkataan Muslim, ya. Boleh kita ulang sama-sama tuan-tuan? Kita ambil yang lelaki, ya. Yang perempuan belum lagi kan? Ayo, insya-Allah. Kalau mengantuk bagi tahulah. Mengantuk lah tu lah, tengok menguap-menguap tu. Ini bangun pukul 4 ni. Macam mana nak buat ni? Tak apalah, biasalah. Kita rehatlah nanti dalam pukul 9 suku kita rehat. Okey, seorang lelaki Islam kita sebut Muslim, ya. Dua orang lelaki Islam kita sebut Muslimani ataupun Muslimaini. Orang-orang lelaki Islam kita sebut Muslimuna ataupun Muslimina. Okey, boleh saya sebut bahasa Melayu? Ibu ayah sekalian sebut dalam bahasa Arab dia. Seorang lelaki Islam Muslim. Dua orang lelaki Islam Muslimani ataupun Muslimaini. Orang-orang lelaki Islam ataupun seorang lelaki kafir kafir. Dua orang lelaki kafir kafirani ataupun kafiraini. Orang-orang lelaki kafir
Oh. Macam mana nak buat ni tuan? Ya. Ada kawan kita yang tak datang ini. Ni sahur lama ni. Kita tak apa. Tak apa. Tapi sayanglah nanti masuk dalam YouTube dia tak apa nak jelas lah kan. Tak apalah, insya-Allah. Apa dia sebut? Gunung Ganang, Bukit Bukau itu jamak taksir dalam bahasa Melayu. Baik, saya ambil contoh dalam bahasa Arab macam dalam buku tuan-tuan tu lah. Perkataan apa tuan-tuan? Yang dalam contoh buku kita tu. Kotak bawah tu. Kitab. Kitab Ma makna kitab? Buku lah. Sebuah buku, kitab. Dua buah buku, kitabani. Tengok, standard lah. Dia pakai template yang sama. Tambah alif nun ataupun kitabaini. Tambah ya nun. Okey, dapat? Kitabani ataupun kitabaini. Baik, ketika dia jamak, orang Arab sebut macam mana tu? Kutubun. Kutubun. Nampak tak? Lain kan? Lain, different. Oh, dia lain. Masa cakap Inggeris tentang. Lain. Tengok pula contoh perkataan yang ada ta marbutah, madrasah. Madrasah maknanya apa tuan? Sekolah. Sebuah sekolah, madrasah. Dua buah sekolah, ataupun sekolah-sekolah, madaris. Lain tak tuan-tuan? Lain. Itu namanya jamak taksir. Tidak ikut kaedah. Macam mana nak tahu? Tak tahu. Biasanya beginilah tuan-tuan ni, boya sekalian. Untuk mengenal jamak taksir ni, biasa dia berlaku pada benda. Kata benda, bukan orang. Biasanya lah. Contoh macam rumah. Tadi apa? Buku. Barang, benda-benda. Apa lagi? Sekolah. Apa lagi? Anak pinak Ustaz, orang. Itu bahasa Melayu. Yelah. Oh, ada bahasa Arab dia aulad. Itulah biasanya lah, saya tak kata semestinya. Biasanya begitu. Untuk mengenal perkataan itu ketika jamak, dia pakai jamak taksir, biasanya berlaku pada benda. Tuan-tuan nak notakan pun tak apa juga. Tapi tak semestinya juga. Macam puan sebut tadi lah, anak pinak. Orang Arab sebut abna. Seorang anak lelaki ibnun. Dua orang anak lelaki ibnani, alif nun, ataupun ibnaini. Anak-anak lelaki dia panggil abnaun. Dia marah dia benar juga. Tak ada sambil-sambil buat kerja ni. Okey abnaun. Kalau anak perempuan, bintun. Bintun. Bin lah, binti kan, bahasa Melayu sebut binti. Dua orang anak perempuan, bintani ataupun bintaini. Anak-anak perempuan, banat. Masya Allah, ya salam. Banatun kan, jauh tu. Kadang berlaku juga pada orang, tapi biasanya pada benda lah. Ustaz, kat sini dia tak ada madarisin, tak ada lah. Itu ada cerita dia. Panjang tak cerita? Panjang jugalah. Cuba cerita. Cuba cerita, jangan cerita lagi. Okey kita sebut madarisun dulu lah. Okey, baik. Ada soalan kat depan ni, boleh tak baca dengan madarisin baris bawah? Nanti kita ceritalah. Boleh? Yalah, macam muslimatun, muslimatin ni kita macam mana nak tahu kita nak guna yang mana? Tun ke tin? Waktu kita bina ayat nanti. Yalah, saya datang kan. Bila nak pakai tun, bila nak pakai tin kan. Nanti dia perlukan kepada bina ayat, baru kita tahu nak pakai tun ke tin. Kena bina ayat. Telah datang, kena bina ayat lah. Buat satu ayat, buat satu cerita Okey, kita ambil contoh perkataan yang biasa tuan-tuan jumpalah. Perkataan contohnya ulama. Ulama tu adalah perkataan jamak taksir. Jamak taksir. Seorang lelaki yang alim,
Orang Arab sebut alim lah, alim. Orang yang berilmu alim. Dua orang yang berilmu alimani. Standard pakai dia punya kaedah tu. Ataupun alimaini. Orang-orang yang berilmu ulama. Nampak? Itu jamak taksir. Biasa sebut ulama tapi tak tahu kata itu adalah jamak taksir. Itu berlaku juga pada orang tadi kan. Syukran. Silakan Jin. Ya betul. Untuk seorang dan dua orang sama pakai kaedah. Okey, pakai template tu. Ketika jamak sahaja setengah perkataan tu jamak ni jamak taksir. Okey? Macam nak kenal Ustaz? Kawan lah dengan orang Arab. Tak ada. Saya pun tak tahu macam mana nak kenal Tak ada formula Tadilah kita kata biasa berlaku pada benda je lah. Saya pun duk cari jugalah dalam apa nama ni, bagaimanakah cara untuk mengenal jamak taksir. Saya tak boleh jawab benda tu. Mungkin tuan-tuan ada apa nama ni, rujukan yang lainnya. Cuba buat carian bagaimanakah cara mengenal jamak taksir. Mungkin dia akan bagilah tip-tip dia. Saya sendiri tak boleh nak jawab. Okey, boleh. Ada lagi soalan? Ustaz, yang dia kata rujuk kamus ni, kamus apa yang Ustaz boleh recommend? Kamus Mahmud Yunus. Mahmud Yunus itu paling orang kata apa, ringkas lah tu, paling ringkas. Kamus Mahmud Yunus untuk rujukan bahasa Arab ke bahasa Melayu. Okey, apa lagi contoh perkataan jamak taksir yang tuan-tuan biasa dengar? Yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan, contohnya macam perkataan asatidah. Asatidah, seorang ustaz kita sebut apa? Ustazun. Dua orang ustaz? Ustazani. Pakai dia punya tu lah, template tu lah. Ataupun ustazaini. Ustaz-ustaz, asatizah. Terus ada tamat butuh kau jadi perempuan terus tuan-tuan. Waktu dia jamak dia jadi perempuan. Ramai masuk ni jamak 3 orang. Bukan main WhatsApp saya kan. Start buka ni kan, buat live lah. Ala kulli hal tuan-tuan ya. Baik. Apa lagi contoh jamak taksir yang tuan-tuan mesti dengar? Masjid. Contoh masjid kan. Sebuah masjid, masjid. Dua buah masjid, ataupun masjidaini. Masjid-masjid, aywa, masajid. Itu jamak taksir. Dia tak ikut standard. Tadi asatizah ni masajid, madaris, kutub. Orang Melayu guna tak kalimat kutub tu? Kutub, kutub khanah kan? Kutub khanah kan perpustakaan betul. Okey. Apa lagi ya jamak taksir yang saya boleh ingat? Okey, pen. Sebatang pen, qalam. Dua batang pen, ni secara tak sengaja kita ulang kaji jugalah cara nak menyebut yang muannats musanna kan. Qalamani ataupun qalamaini. Banyak batang pen, qalamuna. Aklam. 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 Pasar. Tuan-tuan suka pergi pasar kan? Tengok situ tapi menunjukkan kepada orang lain Okey, pasar apa? Sebuah pasar. Macam mana sebut sebuah? Sebuah pasar apa? Suq. Dua buah pasar? Suqani ataupun banyak pasar. Aswaq. Aswaq. Ini yang saya tahulah. Bukan kata saya kuasai semua, tak juga. Kebetulan saya tahu yang tu. Kalau tuan-tuan tanya lain, saya pun tak tahu juga. Banyak dah juga Ustaz.
Banyak jugalah. Cuma tak pernahlah kita letak berdampingan mana yang banyak. Jamak salim banyak ke jamak taksir banyak. Bahkan ni sedikit lah lalang kita ni kan. Tuan-tuan dah dapat beza jamak salim dengan jamak taksir lah. Nampak ada perkataan yang ketika jamak dia pakai jamak salim, ada perkataan ketika jamak dia pakai jamak taksir. Ada setengah perkataan tu dia boleh dua-dua. Ni dua alam ni. Jamak salim pun dia boleh, jamak taksir pun dia boleh. Yang saya ingatlah setakat ni contoh macam perkataan ulama tadi tu. Ada kalanya dalam Quran kebetulan ada Allah Ta'ala gunakan alimuna. Kan, itu jamak salim lah, tambah waw nun dekat ujung. Ada kalanya Allah Ta'ala gunakan ulama. Innama yakhshallah min ibadi al-ulama. Baik, tu ada, itu kita kena. Kenapa macam tu bahasa Arab kan? Dia tanya kan, nak buat macam mana tu bahasa Arab? Tak ada jawapan lain lah. Kan itu undang-undang dia. Okey, ada soalan tak tuan-tuan? Sila tanya sampai saya tak boleh jawab. Maksudnya hafal tak? Begitulah maksudnya kena hafal ke tuan kita tanya? Kena ingat lah, kena ingat. Kena ingat macam mana kena hafal. Sebab hafal dia macam berat sikit je. Kena ingat lah. Okey. Ada lagi? Soalan? Ini betul-betul Ramadan ni tuan-tuan. Tolong bagi semangat sikit. Saya gurau Ada soalan? Tak ada soalan Okey, kalau tak ada soalan kita nak masuk tajuk lain ni. Ustaz, masa perbualan, Ya. masa kita berbual kan, kita macam nak kena dengar betul-betul lah apa yang dia orang cakap lah. Betul. Macam mana nak detect sebab kita pun baru belajar kan. Ya, Arab pun cakap macam orang Melayu juga. Bukan betul tata bahasanya, betul tak? Baca bahasa lah. Dia pun pakai bahasa pasar je kan? Tapi dia boleh faham. Tuan-tuan biasa pergi Mekah, Madinah kan, hadut cakap ke duduk berniaga siapa dia? Arab ke? Bangla ya? Kan? Dia pun cakap Melayu dah sekarang ni kan. Bangladesh, Pakistan kan. Kalau dia cakap Arab, dia main belasah je tuan. Main belasah je. Kita pun belasah. Tapi Arab pun faham kan. Kita Arab tu dia boleh faham. Kawan tu main belasah. Macam kita lah, Bangladesh cakap kita faham tak? Itu rumput panjang potong tu. Cakap apa ni kalau ikut lah. Rumput panjang potong kan. Adalah dia cakap tapi kita boleh faham tak? Kita boleh faham. Ya, silakan. So you're saying that when it's Jama' Taksin, it's only the Jama' of 3 and plus, but the 2 is always the same. Tu same. Betul It's always the same. Tadi ulama tu yang jamak salim ni apa sih? Alimun. Perkataan jamak. Yang dalam Al-Quran Ustaz. Cuba tuan-tuan buka. Masalahnya kita Ulama tu nak alimuna. Cuba ada Quran. Kalau nak hilang ngantuk sikit, dia nak buka Quran. Kalau nak bunyi, cuba buka Quran ataupun aplikasi Quran. Saya tak boleh nak buka sebab tablet tak ada, handphone buka sini. Banyak jugalah, betul. Tak nafikan banyak juga tuan-tuan ya. Masalahnya tak hafal Quran tuan. Boleh saya pinjam? Siapa yang ada boleh kita buat carian? Ada tak aplikasi yang boleh buat carian? Saya nak pinjam. Betul boleh type Arab? Ada siapa? Tak ada tuan-tuan. Handphone yang boleh type Arab untuk buat carian. Oh tak ada lah. Jadi saya pun kat sini. Dia boleh Okey. Ni dapat. Search. Okey, ni boleh ni. Sekejap Illal alimun. Okey, tuan-tuan buka pada surah ni Al-Ankabut. Al-Ankabut muka surat 401. Muka surat 401 ayat 43. Ayat 43. Ada jumpa? Ada.
lagi saya punya. Muka surat 401 ayat 43. Itu contoh perkataan orang-orang alim dalam bentuk jamak salim. Jumpa tak dekat ujung tu? Macam nak ayat dia? Bukan. Jumpa cuba baca dia punya terjemahan. Seorang. Orang-orang yang berilmu. Jamak dah tu dah. Jamak dah tu. Orang-orang tu. Okey, dapat Puan Khadijah. Oh. 43 ni. Bawah kata apa? Hujung ni. Hujung. Right in the end. Ada jumpa al-alimun. Hujung sebelah kiri. Ni jamak salim ya. Okey, cuba buka kalimat ulama dalam surah apa, cuba tengok. Sekejap, tuan pindah ni. Innama yakhshallah. Macam nak ni baik. Okey, terima Innama yakhshallah. Untuk kita dapatkan kalimat tu pula, yang satu lagi, orang-orang alim dalam bentuk jamak taksir kan. Innama. Mana ya tak ada titik tu? Ini tulisan ni ada kat sini. Okey. Tuan-tuan buka pada surah yakhshallah min ibadihi. Saya mau cari jangan tuan sabar kita puasa kan. Min ibadihi ulama. Ada jumpa pernah dengarkan ayat tu kan? Surah Fatir ayat 28. Terima kasih. Surah Fatir ayat 28. Betul. Muka surat 437. Muka surat 437 ayat yang ke berapa? 28. Jumpa tak? Cuba baca makna dia. Para ulama. Para tu kan menunjukkan ramai lah tu Okey. Itulah contoh kalimat yang berkongsi. Waktu jamak dia boleh jamak salim, waktu jamak juga dia boleh jamak taksir. Dia kira interchangeable tak? Apa tu? Yang tukar-tukar. Sini saya letak alimuna. Boleh tak kita nak tukar? Dalam Quran? Tak boleh lah. Dalam Quran tak boleh lah. Tapi kalau untuk penggunaan biasa boleh lah. Cuma saya pun minta maaf, saya tak sempat nak check lah. Tuan-tuan, kalau kita perhatikan secara, tuan-tuan ada masuk kelas tadabbur ke apa, contoh kan, tuan-tuan cuba tanya ustaz tu, kenapa dalam ayat ni Allah Ta'ala guna al-alimun, dalam ayat ni Allah Ta'ala guna al-ulama? Mesti ada sebab dia. Nanti ustaz tu akan urai lah. Saya tak sempat nak rujuk, saya tak tahu. Tuan-tuan boleh tanya lah ustaz. Boleh? Dia mesti ada sebab dia. Okey. Ustaz tadabbur dia akan tahulah kenapa, sebab Allah Ta'ala guna dekat sini dalam bentuk jamak taksir, dekat sini dalam bentuk jamak salim. Okey. Baik. Yang saya tahu saya jawablah, yang saya tak tahu kena tanya orang. Dia tahulah Okey, ada lagi tak tuan-tuan nak tanya ke nak ni? Okey, kalau tak ada, kita tengoklah contoh ayat Quran pada muka surat. Cuba buka muka surat yang berikutnya. Berkenaan dengan contoh-contoh daripada muka surat 27. Yang ni dah ada lagi kan? Muka surat 26 dah lalu ya tu contoh tu. Belum Oh ni dah contek. Ni kelas lama. Sorry. Patutlah what time. Okey, muka surat 26 tuan-tuan. 26 Okey. At-taibunal abidun. Panjang ayat tu kan? Okey, tak adalah saya nak kongsikan semua tu bacaan dia tu
Baik, tuan-tuan, dekat situ semuanya dalam bentuk jamak salim belaka tu. At-taibun boleh juga disebut, kalau bukan Quran lah, disebut dengan at-taibin. Kalau seorang at-taibun maksudnya orang-orang yang bertaubat. Betul Orang-orang yang bertaubat. Baik, jom kita cuba jadikan kalimat itu dalam bentuk mufrad, tunggal. Macam mana tu nak buat? At-taubah. Ada lagi tak? At-taibun ramai kan orang-orang yang bertaubat. Nak jadikan dia tunggal, mufrad, satu. Seorang lelaki yang bertaubat. Macam mana nak buat tu? Tuan-tuan cabut apa tu? Cabut waw nun. Kalau cabut waw nun jadi macam mana? At-taib. Betul? At-taib. So tulis dia beginilah kalau nak jadikan dia tunggal, cabut waw nun di hujung tu, maka jadilah dia at-taib. Boleh? Cabut waw nun dia. Nak jadikan dia dua orang lelaki yang bertaubat, tambah alif nun, betul? At-taibani ataupun at-taibaini. Boleh? Boleh? Slow sikit lah, no? Okey, orang-orang lelaki yang bertaubat tambah waw nun macam dalam tu lah kan? At-taibuna ataupun at-taibina. Boleh ni. Jom kita sebut tuan-tuan, bagi hilang ngantuk sikit. Ya salam. Ni makan nasi. Nasi sahur apa tadi? Tuan Haji? Tuan Haji sahur apa? Roti je, Masya-Allah. Tuan Haji, jaga badan. Haji sahur je. Nasi lah, Haji. Haji telur. Telur, Masya-Allah, telur rebus. Abang? Air. Orang muda air je tuan. Cuma muda memang tak mau, kalau boleh tak nak sahur. Okey tuan-tuan yang dirahmati Allah ibu ayah sekalian. Baik, seorang lelaki yang bertaubat. Dah tahu ni orang taubat semua ni. Seorang lelaki yang bertaubat at-taib. Dua orang lelaki yang bertaubat ataupun orang-orang lelaki yang bertaubat ataupun okey, bawah tu. Bawah tu pula selepas tu. Nak jadikan dia perempuan boleh tak? Ayat ni, kalimat tu. Seorang perempuan yang bertaubat, nak buat macam mana tu? Tambah ta marbutah kan? At-taibah okey, seorang perempuan yang bertaubat. At-taibah. Dua orang perempuan yang bertaubat. At-taibah. Macam tak jumpa tempat landing kan? Kat mana nak pergi ni? At-taibatani ataupun aywa. Orang-orang perempuan yang bertaubat. Okey, at-taibatu ataupun kenapa kita tak letak tanwin dekat ujung? At-taibatu dengan at-taibati, sebab dah ada alif lam di pangkal. Kita kaitkan dengan ilmu-ilmu yang lama dulu lah. Dia simpan kat mana tu? Dia kata simpan otak sebelah kiri ke sebelah kanan ke. Okey, baik tuan-tuan ibu ayah sekalian, kita pergi kepada kalimat yang kedua, al-abiduna. Ma makna al-abiduna? Orang-orang yang beribadah. Jadi kenallah dengan tuan-tuan ni, insya-Allah. Baik, nak jadikan dia seorang lelaki yang beribadat. Macam mana kita nak buat tuan-tuan? Al-abid. Cabut dia punya waw nun dia dah, cabut dia punya waw nun. Baik. Seorang lelaki yang beribadat, dua orang lelaki yang beribadat, ataupun orang-orang lelaki yang beribadat,
ataupun Al-Abidina. Ada orang nama Zainal Abidin. Itulah dia. Zain tu perhiasan. Al-Abidin orang-orang yang beribadat. Zainal Abidin, kadang-kadang Zainul Abidin itulah. Ada tak orang nama Zainul Abidun? Tak jumpa lagi lah. Tak jumpa lagi. Jamak. Zainal Abidin tu jamak Abidin kan? Ada yanun kan? Jamak salim ke jamak taksir? Jamak salim. Kalimat ni pun ada kalanya dia guna dalam bentuk jamak taksir juga tuan-tuan. Wah. Macam mana jamak taksir dia? Biar dululah tuan-tuan ya. After Iman. Okey tuan-tuan, kita pergi kepada kalimat yang sama, kita jadikan dia muannas, seorang perempuan yang beribadat. Al-abidah. Okey, dua orang perempuan yang beribadat. Ataupun orang-orang perempuan yang beribadat. Al-abidatu ataupun ya salam. Satu lagi kalimat lah, lepas tu kita pindah kepada jamak taksir punya contoh ayat sebelah tu nah. Baik, apa ayat berikutnya ataupun kalimat berikutnya? Al-hamiduna, orang-orang yang memuji. Okey, jadikan dia mufrad. Al-hamid. Ada orang nama Hamid tuan-tuan? Hamid ada? Hamid ada kan? Abdul Hamid ataupun Hamid. Hamid ni orang yang memuji. Baik tuan-tuan, seorang lelaki yang memuji Al-Hamid. Dua orang lelaki yang memuji ataupun orang-orang lelaki yang memuji ataupun seorang perempuan yang memuji Hamidah. Ada nama Hamidah sini? Ada? Tak ada? Tak mengaku? Tak apa, kita check kat mana. Okey, dua orang perempuan yang memuji Al-Hamidatani ataupun orang-orang perempuan yang memuji ataupun Allah, ini kalau masuk perisa ni, ya salah, cemerlang. Ada lagi soalan? Kenapa? Gelak, seronok tuan-tuan lah. Hak ni seronok lah. Okey, baik tuan-tuan, gurau je. Baik, kita pergi kepada kalimat ataupun ayat sebelah tu. Itu semua contoh daripada perkataan yang jamak taksir. Ayuh. Jamak taksir, bahasa Inggeris sebab apa jamak taksir? In English, Irregular form. Irregular. Irregular, betul. Oh, dia tak ikut undang lah maksudnya. Broken. Okey, broken lah. Okey, terima kasih banyak tuan-tuan. Saya pun belajar lah sikit-sikit. Saya dulu pernah masuk kursus bahasa Inggeris. Dulu, zaman sekolah rendah dulu tuan. Apa benda keluar-keluar tak tahu jadi apa. Tapi bolehlah. Cikgu India perempuan. Hafal karangan lah. Kemuncak dia kena hafal karangan dekat depan. Bacalah karangan tu. Umpang-umpang. Tak faham sangat pun cerita dia, tapi baca bila benda. Hafal bukan? Hafal. Saya kena hafal. Itu kemuncak dia lah. Saya ingat lepas tu kena buat kat sini juga lah. Kemuncak dia kita hafal kan. Kat depan ni Al-Abid, Al-Abidani. Tak datang kelas. Okey tuan-tuan yang dirahmati Allah ni, selingan lah bagi hilang ngantuk sikit lah. Baik. Apa tadi nak sebut? Jamak taksir. Bagaimana ayat tu berbunyi? Lahum qulubun, bermula dengan qulub. Qulub ya. Qulubun. Okey. Kalimat qulub tu jamak taksir. Dia punya plural lah. Dia punya mufrad dia apa dia tuan-tuan?
qalbun. Kalbu lah orang boleh sebut kalbu kan. Qalbun. Jumpa tak Puan Khadijah? 27. Qulubun. Satu. Baik. Qalbun ni buaya sekalian. Ni kita nak buat pembetulan makna dia sikit sebab kita ni belajar bahasa Arab. Apa ni Puan Elina tahu ni? Ma makna qalbun al-aslu? Asal makna kalbu tu apa? Hati. Orang Melayu sebut hati. Nusantara ni tuan-tuan, semua terjemahkan hati. Dia sebenarnya makna dia jantung. Jantung. Sebab tu dia punya lukisan ni gitu. Cium betul tu. Orang putih kata apa? Hati. Sorry, jantung. Heart. Inilah dia. Tapi sampai kat Nusantara ni macam mana dia belayar jauh kan? Tu kau dia terjemahkan hati. Pergilah Malaysia mah sini kan. Indonesia, Brunei, Singapura, asalkan yang bertutur bahasa Melayu ni, dia akan terjemahkan kalbu ni adalah hati. Sebenarnya dia adalah jantung. Ni hidup mati kita jantung Baik. Kalau hati dalam bahasa Arab disebut kabidun. Kabid. Kalau tuan-tuan pergi kedai Arab kan, mana tahu nak buka puasa kat Kedah, rancang pergi kedai Arab kan, minta kat dia kibdah, hati goreng. Hati lembu tu dia goreng, sedap tuan-tuan. Cicah dengan mulawah otifak kan, apa boleh lah yang om. Sedap. Macam sampai belacan tuan-tuan. Cicah dengan timun. Okey, saja. Baik. Jadi kalau bahasa Inggeris, kabid ni apa dia? Liver. Liver jadi kita sebut apa? You in my liver ke? You in my heart. You in my heart, not in my liver. Why you stay in my liver kan? Okey jadi kita betulkan, kita kena bagi faham lah makna asal dia. Sebab apa? Kerana banyak hadis, banyak nas Al-Quran, hadis yang menyebutkan tentang qalbun. Bila kita tak faham makna sebenar qalbun, menyebabkan dulu saya pun confused. Kenapa? Apa ni? Hati kan? Sedangkan jantung tu kan? Ala inna fil jasadi, kata Nabi, sesungguhnya dalam badan itu ada mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahya al-qalb. Nabi kata kalau elok organ tu, eloklah badan kita ni. Kalau tak eloklah, iaitu qalbun. Jadi ulama bahaskan tentang tu. Kalau kita tak faham makna sebenar qalbun, kita pun terfikir kan, sebab terjemahan dia lain. Bayangkan tangan kita terjemahkan dengan kaki kan? Itu kan jadi lain kan? Sebab tu kita bagi tahu dulu. Lepas tu tak apalah, kita pakailah, kita raikanlah masyarakat yang majoriti tu yang menterjemahkan kalbun sebagai hati. Kita railah. Cuma dalam hati kita tahulah itu sebenarnya adalah jantung. So kalau kata hati baik ke, mati jantung baik lah maknanya. Ya. Kalau baik dari sudut apa? Baik ada kalau Dr. Mustafa Al-Bura dia bahaskan dua benda. Baik dari sudut kesihatan, yang kedua baik dari sudut zikir. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan berzikir kepada Allah akan menenangkan qulub, jantung. Lepas tu bila kita tahan dengan Roblox, dia relax. Subhanallah. Waja'alna min baini, biasa kan kita tahan Roblox kan. Waja'alna. Rotek tak ada waja'alna. Tapi lepas tuan-tuan. Waja'alna, cuba tuan-tuan tak ada rotek kan. Kena Roblox, waja'alna. InsyaAllah dia lepas dia saman lah. Tapi setakat saya ni dalam 5 kali saya terlupa rotek kan. Alhamdulillah lepas 5 kali. Tapi sekali kena juga. Tapi betul sekali kena tu saya macam tak yakin. Aku baca ni betul. Poli muka garang kan.
Kena semua. Betul saya akan masuk mahkamah. Masuk mahkamah kan kalau kita dah lama masuk mahkamah saya kena bayar 100.5. Bukan bayar je. Bayar tak adalah kan tahan. Tak adalah. Pakai baju warna oren tu dah. Okey ni saja selingan. Okey qulub tadi qulub tuan-tuan betulkan balik qulub kita nah. Qalbun. Okey baik tuan-tuan ibu ayah sekalian. Nanti balik ni kita cek balik. Kenapa dikaitkan zikir dengan kalbu, ketenangan hati, ketenangan jantung ni kenapa? Itu kita cek balik nah. Dalam buku-buku tazkiyatun nafs dan sebagainya. Okey. Baik, satu jantung kita sebut apa? Qalbun. Dua qalbani ataupun qalbaini. Jamaknya qulub. Okey? Baik, selepas tu kalimat apa? Dia boleh jadi ni tak Ustaz? Dia boleh jadi biasa tak? Dia boleh jadi biasa tak? Setakat ni saya tak jumpa lah. Jamak salim tak ada lagi. Qalbuna, qalbina saya tak jumpa lagi lah. Asal tak ada kot. Okey, kita kalimat selepasnya apa dia? Uyun. Mana? A'yun. Sorry. Tak pasal. Lahum a'yun. Okey, a'yun mata. Mata. Ain. Ini ain. Siapa nama ain di sini? Kak Ain ni kita. Okey saya tulis kat sini lah. Ainun mata, betul. Kita pernah belajar dulu zaman kita kafar dulu kan. Ainun mata. Tu menjorik-jorik tu. Tak besar lupa. Sebiji mata lah kita kata. Ainun. Kalau dua ainani ataupun ainaini. Kalau jamak hilang dah tuan-tuan. Tengok dekat nota kaki bawah tu ada tak? Ini nak cerita sekarang ke nak cerita lepas 8 bulan? Sekarang lah ya. Okey. Ainun dia boleh terjemahkan dengan dua terjemahan ibu ayah sekalian. Pertama mata yang memandang ni lah. Yang kedua boleh diterjemahkan dengan mata air. Mata air yang terpancar daripada tanah tu kan. Boleh juga diterjemahkan dengan ainun. Ainun okey. Dua mata air ataupun mata yang memandang ni dia ainani ataupun ainaini. Boleh juga diterjemahkan dengan dua mata yang memandang ataupun dua mata air. Apa mata air dalam bahasa Inggeris tolong? Mata air? Spring water. Spring. Yang jenama botol ke? Air mineral kan? Jahil sungguhlah Azrin. Okey, a'yun. Ketika tuan-tuan sebut a'yun, dia akan bawa kepada mata-mata yang memandang ni. Okey. Kalau tuan-tuan sebut uyun, tuan-tuan akan membawa kepada makna mata air. Jadi jangan salah jamakkan dia. Sebab tu tuan-tuan baca doa Rabbana hab. Cuba sama-sama. Rabbana hab lana min wa dhur qurrata a'yun ke qurrata uyun? Qurrata a'yun baru kena dengan mata-mata yang memandang ni. Kalau tuan-tuan warak kita baru belajar jamak taksir tuan-tuan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata uyun. Uyun ya Allah. Anak pasal buat ni dahaga semua ni puasa ni. Tuan-tuan baik, kena betul dia punya jamak tu Cuba dekat nota kaki tuan-tuan dia tulis apa? Uyun. Ni puzzle. Puzzle dah macam-macam. Sebab tak ada orang hina sangat Okey, tak apa, ni akan masuk dalam YouTube Baik. Boleh? Kena betulkan kat sini lah Sekadar sorry, saya nota kaki tuan-tuan. Ada tadi kan?
Dia tulis ainun uyun. Tak apa, tuan-tuan tambah sikit nota kaki tuan-tuan tu ada ainun uyun kan. Tuan-tuan buat macam tu. Kalau ayun, mata-mata yang memandang. Kalau uyun, mata-mata air. Ada je. Betul. Ada je. Tulis bagi kita ni lah. Wah, sedar tak sedar dah nak ambil masa dah. Alhamdulillah. Sekarang tak ada lena lagi. Alhamdulillah no. Tak ada yang tidur lagi lah. Pagi no. Pagi lah sedap tidur kan. Tadi saya lepas balik masjid tu lelap dulu tuan. Tengok sampai lambat sikit. Ngantuk lah. Nak kata tahajud tak? Tahajud tak ada pun. Tak adalah bangun pukul 4 kan. Ada yang bangun pukul 4 je ni? Ada yang macam Haji ni bangun pukul 4 kan. Masuk semua. Hebat. Saya pun tak tahu kalau saya jadi perempuan macam mana tuan. Saya tak boleh bayang Haji. Betul Haji? Saya tak boleh bayang kalau saya jadi perempuan. Pagi kena fikir masak. Sekejap lagi pukul 4 petang, pukul 3 petang dah. Susun strategi lah. Nak makan stres. Ahlan wa sahlan. Ambil gambar. Gelak sikit tuan-tuan. Cepat. Loh, lambat kan. Kita nak bagi tahu dekat video. Kata Bukit Jelutong ni bahasa Arab dia tak stres. Okey, sekali. Video. Belajar bahasa Arab tak stres kan? Seronok. Darah tinggi turun. Jantung stabil, semua elok. Jangan exam sakit. Exam darah tinggi belakang. Terima kasih. Nanti beritahu lah kat macam-macam ni. Letak kat mana dia pun nak tengok gambar dia. Dekat IG story masjid. IG. Kalau gambar tu kita letak kat politis story masjid. Oh, ada lah. Betul kena langganan lah. IG. IG story sekejap kan? Semangat lama sikit dia minta. Yang lama sikit. Yang lama sikit kat mana? Yang lama sikit. Kat bulletin lah gambar. Oh, bulletin. Okey, terima kasih. Baik tuan-tuan, satu lagi kalimat kita ambil. Lahum qulubun uzun. Walahum adhanun kan, betul? Baik, adhanun telinga, jamak taksir kepada uzunun telinga. Ingat tak dulu? Uzunun telinga. Okey, kita ambil kalau uzunun satulah sama-sama. Dua telinga macam mana? Udunani ataupun udunaini. Telinga-telinga adhanun. Nampak adhanun. Yang pertama tu kena panjang. Adhanun. Kalau tuan-tuan pendekkan jadi apa? Azan. Betul lah tu, azan. Azan. Azan kan kenapa dinamakan azan? Sebab dengar dekat telinga. Betul? Ada tak orang dengar azan dekat mata? Tak ada kan? Macam mana nak sebut? No one listen azan from the eyes. Ya, saya bayang mengajak orang ni. Hebat dia orang. Tajuk filem kan? Sama-sama. Uzunun. Uzunun. Kalau dia punya musanna sama je. Same musanna dia same. Okey, ada lagi soalan? Ada soalan tak Tuan Haji? Okey, ni senang. Paling senang kat dunia. Tuan-tuan kena anggap tajuk ni paling senang kat dunia. Okey, kita akan jumpa lagi tajuk yang paling senang kat dunia. Okey, khalas. Selesai. Ada tak yang nak tanya dekat kalimat-kalimat yang ada tu? Azanun, ulaika kal an'am. Okey, an'am lah, kita ambil an'am. Okey, kalau an'am dia jamak kepada na'amun. Tuan-tuan tengok sini
Kalau tuan-tuan sebut na'am, biasa dengar kalimat na'am. Na'am, kan betul tak? Ejaan dia sama, cuma di hujungnya saja. Kalau tuan-tuan matikan, dia akan jadi na'am ya itulah. Yes kan? Kalau tuan-tuan kata na'amun ataupun na'amin ataupun na'aman, barulah dia akan membawa makna seekor binatang ternakan. Tapi kalau tuan-tuan matikan dia, matikan tu maksudnya, ini kan kalau kita wakaf pun mati juga kan, na'am juga kan. Cuma maksudnya kalau ditulis na'am macam tu, memang terus kita akan faham dengan makna iyalah. Baik, 2 ekor binatang ternakan, tambahlah na'amani ataupun na'amaini. Binatang-binatang ternakan na'am, an'am. Ya. Kenapa jadi na'am itu ya? An'am ya. An'am. Okey. Surah apa tu dalam Quran? Surah Al-An'am. Ada kan surah tu kan? Lama dah tak darus kan? Tak rasa ada surah Al-An'am tau. Macam kita belajar. Okey, buku ni siapa yang tulis tuan-tuan buku ni? Buku kita ni siapa? Baru nak buka tengok nama kan? Itulah kita. Saja nak beritahu. Kita jangan tengok sekarang, saja nak beritahu. Kita tak ingat pun. Ustaz Rusdi. Ustaz saya dulu selalu uji tu. Ngaji kat tengah-tengah tu. Siapa yang tulis buku ni? Tak ingat nama. Memang tu yang paling tahu. Ambil ilmu tapi tak ingat tuan ilmu tu. Bukan tuan siapa yang menulis ilmu tu kan. Tapi tuan-tuan ingat nama saja je. Okey. Ada soalan? Tak ada soalan. Tak ada, biarlah kita. Khalas. Beza dekat surah Al-Fatihah dekat Al-Amta tu, beza alif tu pun dia membawa maksud. Ya, betul. Siratal ladzina an'amta. Itu lain eh. Ni kalau jamak dekat sini an'am kan. An'amun, an'amin, an'am. Kalau surah Al-Fatihah tu an'amta. Hari kita akan belajar dalam, cuba buka kad diagram kita warna kuning. Kad diagram kita warna kuning A saja bagi tuan-tuan telio kan. Kita akan masuk pada bulan yang keempat insya-Allah kalau tak ada halangan, ataupun bulan kelima. Tengoklah kalau tuan-tuan laju, kita lajulah, cepatlah masuk. Tapi gaya tuan-tuan ni memang tak nak laju kan. Memang tuan-tuan tak nak laju-laju buat slow-slow ya, relax. Fi'il kan. Ini kalimat an'amta ini dia duduk dalam fi'il madhi. Nanti kita akan belajar insya-Allah. Tajuk fi'il ni seronok kita belajar tuan-tuan. Daripada situlah kita akan dapat terjemahan yang tepat pada bacaan Al-Quran kita insya-Allah. Raum. Maksud tak tahu. Tak dengar. Wallahualam. Raum. Bacaan apa? Bacaan tajwid. Oh, itu kan maksudnya? Saya tak tahu maksudnya. Cuping telinga. Itu lain kot maksudnya. Saya wallahualam. Okey, boleh tuan-tuan. InsyaAllah nanti kita akan belajar kad diagram warna kuning. Sekarang ni kita baru masuk hijau A. Lepas tu bilangan dan juga jantina hijau B kan. Perasan tak? Baru satu warna tapi dua belah lah. Hijau A bahagian apa nama ni, isim kan. Kemudian hijau B bilangan dan juga jantina. Sekarang ni kita dekat hijau B ya. Tajuk kita hari ni dekat hijau B. Okey. InsyaAllah nanti haraf minggu lepas kan, kita berkenal dengan haraf, mana-mana haraf kan. Itu kad diagram warna pink B. Jadi kita dah sentuh hijau A, hijau B, pink B. Okey. Minggu depan insyaAllah kita akan sentuh pink A. Tapi bukan semualah. Minggu depan kita buka pink A pula. Pink A ada 5 kumpulan kan. Kita akan sentuh dengan domir dulu insya-Allah. Domir tu kata ganti nama diri.
InsyaAllah minggu depan lah tuan-tuan ya. Ada kelas Ustaz. Kelas. Tak ada dah kelas. Ada kelas ke tak ada? Ada. Ni kita kena bincang tuan-tuan. Ni kita kena bincang. Baik, kita nak bincang berapa minit ni tuan? Saja nak habiskan masa ni. Yalah, tak mahu masa tajuk baru. Dia mengelak masa tajuk baru tu. Macam mana? Tak masuk nak kelas? Kelas kan? Dia kalau ikut jadual kita berhenti rehat dan cuti pada cuti. Oh telah. Tapi masjid dia mengatakan 24 bulan tu cuti. 24 hari bulan Februari. Dah mula cuti. Oh ya. Yeah. Dari dalam. Tu kelas lain lagi kita. Ada yang 4, ada yang Tak ada apa je yang tak ada. Tapi yang lain semua cuti 24. Semua cuti 24. Saya personally saya tak nak datang. Tapi kalau tak buat kelas, dia tak buat kelas, saya datang. Oh ni betul-betul cakap depan tu. Padah semua. Gerau je. Ni semua mak-mak saya, ayah saya ni. Saja je. Ni ya. Kau saya ni. Yang lain tak lah. Bukan mak ni. Okey. Cuba tengok jadual yang diberikan tu. Saya tengok jadual tu semalam. Saya dapati itu tarikh 4 Mac kan kita cuti kan? 4 Mac kita cuti. Ni saya nak berhenti lah, okey. Sahabat-sahabat di TikTok kita berhenti dulu lah. Assalamualaikum.